orang yang dulu kamu tak mahu kehilangannya, sekarang kamu sudah tidak mencarinya lagi. Begitulah apabila kamu sudah benar-benar penat. Dulu setiap hari kamu mencarinya. Dulu semua masa dan usaha kamu curahkan untuknya kerana kamu takut kehilangannya. Tapi kamu mula tertanya-tanya kerana semakin lama, sakit yang sama berulang-ulang. Kamu semakin penat, semakin jemu, dan perlahan-lahan kamu mula membiasakan diri hidup tanpanya. Sehinggalah tiba satu hari, tanpa kamu sedar, kamu sudah terbiasa dan rupanya lebih baik, lebih tenang apabila dia tiada. Tapi pada akhirnya, perasaan cinta itu tidak hilang dalam sekelip mata. Kadang-kadang bukan kerana kamu sudah tidak mahu, tetapi kerana kamu terpaksa belajar untuk hidup tanpanya. Dan dari situ kamu akan sedar, tidak semua yang kamu paksa untuk pegang itu perlu kekal. Kadang-kadang orang yang kamu fikir tak mampu kamu kehilangan, dialah yang mengajar kamu bagaimana untuk memilih diri sendiri.